Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuhan kata, ada di kalangan kamu man yuraddu ila ardhalil umur, yang aku drag dia, aku lanjutkan umur dia sampai tua nyanyuk. Firman Allah, likaila ya'lama ba'da ilmin syai'a, supaya apabila dia nyanyuk, dia tidak tahu, kemudian daripada tahu akan sesuatu itu seperti kanak-kanak. Daripada satu orang dia yang memory cukup bagus, tiba-tiba zero memory dia, kena format, kosong balik, tak ada apa. Daripada dia satu orang yang cukup ingat, tuan-tuan, numbers dia boleh ingat. Anak dia ada 6 orang, tiap-tiap seorang punya IC number dia ingat. Nombor telefon tak payah store dalam memory phone semua, dua dalam kepala dia. Abang ya, ni long yang nombor berapa, terus bagi pupuk, nombor rumah, nombor telefon tangan, nombor kereta, nombor IC, semua ada dalam memory dia. Satu masa dulu dia main, satu masa dia tak semayang lagi, dia kata dia semayang dah. Dia semayang dah, dia kata dia tak semayang lagi. Dia jadi macam tu, tuan-tuan. Habuan Allah bagi kepada sesetengah manusia. Benda ni semua Allah nak suruh kita insaf. Betapa lemahnya kita ni manusia. Kita mengharapkan kepada belas kesian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia seperti kanak-kanak, lupa semua kerja apabila dah terlampau tua, melainkan orang mukmin yang soleh. Itu dia beritahu. Melainkan orang itu orang mukmin yang soleh, yang faham Quran. Tiada jadi ia arzalil umur, ataupun nyanyuk itu tidak jadi. Tuan, ada orang dalam hidup dia khatam Quran 2 minggu sekali. 2 minggu dah ada berapa? 14 hari. Maknanya lebih kurang dia baca sehari berapa juzuk? 2 juzuk. Mustahilkah kita nak baca 2 juzuk sehari? Mustahilkah? Tak mustahil kalau kita baca. Kalau tak baca, mustahil lah. Kalau kita jenis tak baca Quran, mustahil lah. Sebulan Ramadan 30 hari atau 29 hari pun tak cukup, tak ada nak khatam. Tapi ada orang yang Allah bagi dekat dia 2 minggu dia sekali khatam. Di antaranya siapa, tuan-tuan? Al-Fadil Al-Marhum, Allah yarham, Datuk Hashim Yahya, bekas mufti wilayah Persekutuan dulu. Isteri dia cerita 2 minggu dia sekali khatam. Dan Allah bagi dekat dia, dia sakit, dia macam koma. Tapi sebelum tu dia satu orang yang 2 minggu sekali khatam Quran. Every sembahyang waktu habis dia baca Quran. Tak ada apa nak buat, dia baca Quran. Kita tak ada apa nak buat, check WhatsApp, kita check Facebook. Dia ada juga phone, guna juga, tapi dia ada masa dia, ada waktu dia saja. Dia nak tengok benda-benda tu. Ada waktu habuan dia nak bawa menghadap Allah. Tuan-tuan, itu anugerah Allah. Allah bagi pada orang yang bersungguh-sungguh nak benda tu, Allah bagi ke dia.